Okey doktor, soalan pertama saya adalah apakah itu demam denggi? Okey, so sebenarnya demam denggi ni adalah disebabkan gigitan nyamuk Aedes. So nyamuk Aedes ni dia buat viral. Viral dia nama denggi. So kita ada beberapa jenis type yang famous kat Malaysia, type 1, type 2, type 3 and 4. Sebab tu sometimes bila tuan-tuan kena denggi 1, tuan-tuan still boleh kena denggi 2. Okey, itulah masalah dia. Setiap tahun memang kes denggi bersepah-sepah. Soalan kedua doktor, apakah tanda-tanda awal denggi? Simptom demam denggi ni banyak, tapi daripada nama dia, demam denggi maksudnya satu benda kena demam. Selalunya demam dia high grade, and then dia akan bahaya bila dah start temperature tu dah start drop. Selain daripada tu, kadang-kadang ramai yang akan komplain juga sakit yang ada denggi ni. Ramai akan komplain dia ada sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi-sendi dan masa. Lepas tu yang paling common kita akan jumpa rash. So rash dia ada banyak jenis sebenarnya. Sebab tu kalau tak pasti ada demam, ada rash, ada tanda-tanda lain, jumpa doktor untuk pengesahan sakit denggi. Bagaimana denggi tu dia merebak? Denggi ni merebak, kena faham, dia bukan antara manusia dengan manusia, bukan. Takkan ada sebab bapak kita ada denggi, kita jumpa bapak kita dapat denggi tu, tak. Tapi dia adalah memang specifically daripada gigitan nyamuk Aedes. Sebab tu kena jaga rumah kita, make sure kalau boleh kawasan perumahan kita bersih dan selamat daripada pembiakan nyamuk tersebut. Jadi siapa yang berisiko untuk dapat denggi? Okey, siapa yang berisiko untuk dapat demam denggi ni? Senang cakap, kita tengok kawasan kita tinggal. Kalau kawasan kita memang lokaliti yang banyak kes denggi, kita boleh tahu macam mana. Kita boleh tengok kalau setiap minggu dia buat fogging, kemungkinan besar banyak kes denggi dekat situ, dan kita memang lagi bagus kita cuba cegah diri kita daripada dapat denggi tersebut. Satu, dengan kita tahu kawasan tu banyak denggi, kita buat pencegahan daripada segi fizikal, kebersihan, boleh juga buat fogging. Lepas tu paling penting saya cadangkan ambil vaksin. Ada tak vaksin untuk denggi doktor? So vaksin denggi sekarang dah widely available. So saya memang advise sangat semua orang ambil vaksin denggi. Kenapa? Sebab kita dapat kurangkan dia punya severity of infection. Kedua, kita dapat kurangkan mortality. Maksudnya kalau masuk ward sebab denggi berdarah, kita dapat kurangkan kadar kematian, dan amat tinggi keterukan yang kita boleh kurangkan tu bila kita ambil vaksin. So vaksin ni kena ambil 2 kali, bulan pertama dan selepas bulan ketiga. Dan bila ambil, insya-Allah kita protected untuk lebih daripada 5 tahun. So kalau boleh ambil, sebab kita tak dapat jangka. Kalau kita tak dapat dekat kawasan tempat tinggal kita, kadang-kadang kita travel, kita pergi somewhere, kita tak tahu tempat tu banyak kes denggi atau tak. So lebih baik kita protect diri kita dan anak-anak kita. Sebab sometimes denggi ni kalau kena teruk berdarah, dia boleh membunuh.